Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا عملا متقبلا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. اللهم يسر وعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini bila kita bersama-sama insya-Allah dalam majlis muzakarah ilmu agama kita. Jadi alhamdulillah masih lagi kita duk cara penyakit ataupun orang panggil kata sifat-sifat yang buruk bagi hati ataupun dipanggilkan namanya maksiat hati. Masih lagi kita duk dalam sifat yang pertama iaitu sifat deki. Baik, minggu kemarin kita sudah baca iaitu ubat bagi rezeki. Bagaimana kita nak ubat apabila seorang dah rasa kata dia tu bersifat dengan sifat rezeki, dia nak ubat lagu mana? Maka kita baca dah pada minggu yang telah lepas. Kemudian hari ini di akhir sifat hadaki ni, dia kata afatul hasad. Afatul hasad iaitu kemusnahan deki, kemusnahan dan kerosakan. Seorang saat ni apabila ada sifat deki, dia musnah, dia rosak. Tapi rosak ni bukan rosak dari segi badan, tapi kerosakan ni kerosakan maknawi, kemusnahan maknawi. Supaya penyakit lain penyakit lain buat jadi kuruh, buat jadi tak erok badan saat ni tu. Tu penyakit kencing manis ke darah tinggi, buat jadi pening. Tu memang itu kemusnahan yang mari daripada penyakit. Maka deki ni pun ada kemusnahan yang dia buat musnah di atas tua yang berdeki itu. Betul? Maka dia sebut setengah daripadanya sini. Dia kata yang pertama hasaratul hasad wa siqamul hasad, kesesalan deki, sesal orang deki ni. Mana apabila dia sedeki sudah pak tu, hati dia duduk tak senang, rasa susah, rasa sedih. Wasiqamul hasad, dan juga kesakitan, sakit orang berdeki ni. Sebab dia penyakit, tapi penyakit ni penyakit hati, yang sakit dalam hati. Sebab tu seorang alim daripada alim tasawuf yang kata al-hasad da'ul jasad, deki penyakit bagi jasad.
penyakit jadi apa bagi tubuh dia, tubuh manusia. Sebab tu orang yang deki ni seolah-olahnya dia tu orang sakit. Hanya kita tak usung dia orang sakit ya. Nah, kita tak kena usung dia pergi rumah sakit. Sebab sakit dia ni sakit pasal rohani, sakit maknawi. Tak? Itu yang pertama. Akan rasa susah, akan rasa sakit dengan sebab dia deki. Ni hak mula-mula. Wasaniyah, dan yang kedua, inkhifadul manzilah wa inhitatul martabah, kerana darajat orang deki ni rendah. Sebab orang deki tak jaya. Kalau kehidupan dia nak jadi, nak duduk depan, nak duduk atas, tak boleh. Allah Ta'ala tak tahu orang deki. Sebab tu satu patah daripada hikmah yang kata al-hasud la yasud. Orang berdeki banyak la yasud, tak boleh nak jadi ketua orang tu. Susah dia nak jadi ketua. Sebab tu kalau orang jadi ketua ada sifat deki, salah orang buat. Kalau benda dia dah buat semua, cuba tengok orang buat, tak boleh tu. No yo tu buat kerja tu. Murah. Setengah-setengah lah tu, bukan semua dah. Ada setengah tak ada pun. Mujur dia mau tolong buat. Baik kata email ke, baca ketebah ke, mengajar ke. Mujur dia mau tolong mengajar, mujur dia mau tolong baik, mujur dia mau tolong jadi email, mujur pula dah. Nah, ada setengah tak boleh. Kerja aku kan, nak bubu kerja aku. Walaupun dia hukum pekah hak ni ada dah. Kalau ada email tempat email duduk jadi email duduk mari semua. Dia duduk mari sendiri. Maka nak jadi tak boleh, kena minta izin dia. Itu ada hukum pekah lalu tu. Kalau sejik email termasyhur dah dia ni jadi email umum. Pulaknya dia ni orang dilatih. So jadi email semaya dalam masjid ni. Maka orang lain mari nak litah dia tak boleh, kena beri dia jadi. Nak minta izin dia. Betul tak? Itu setengah daripadanya. Tetapi biasanya lalulah terbuka. Walaupun hok ni latih tapi terbuka. Dia nak jadi. Maka tak boleh nak bagi sifat deki kata hakku ni. Bukan hak, tak ada biar jadi ada hak. Dah. Siapa nak jadi boleh, tak masalah. Dah. Al-hasud la yasud. Dia kata orang yang deki tak boleh nak jadi ketua. Duk rendah semua dia. Pula manusia saat ni linhirafin nas yanhu, manusia bakat benci dia. Bakat jauh daripada dia. Wa nufurihim minhu, lari pula daripada dia. Manusia bakat lari orang deki pun royak minggu lepas ni. Baik tu orang deki duk tak senang semua. Orang deki ni dia tak senang semua. Nak senang kena bawa orang boleh satu nikmat, dia gelepar dalam hati, panah dalam hati, kacau kan nak hilang nikmat tu. Bawa tahu dia tuan tu benci sore. Mari orang lain pula 2 orang 3 orang pakak pun tak boleh main dengan dia tu. Deki dia. Lama-lama orang pakak benci dia. Duduk sore. Itulah yang disebut oleh kita. 2. Yang ketiga, wasalisatu maqtun nasi lahu, kebencian manusia baginya. Hatta la yajida fihim muhibba, sehingga tak dapat tengok orang yang kasih dia. Ada siapa nak kasih dia. Wa adawatuhum lahu, dan bokeh orang pakak jadi seteru dengan dia. Hatta la yura fihim waliya, sehingga tidak boleh tengok dalam kalangan manusia saat ni waliya, sayap apa bagi dia. Ada orang yang disayap dia. Itu keadaannya. Sebab tu Nabi kata syarrun nasi man yubghidun nasa wa yubghidunahu.
Nabi kata oleh hadis, sejahat-jahat manusia orang benci ikut orang. Dia tu benci ikut orang lain, dan orang lain pun benci dia. Dia beridun nasa, dia tu benci ikut orang. Ikut orang boleh baik ke apa, dia tak semeh, benci belaka. Maka Nabi kata ini sejahat-jahat orang. Orang pun waya beridun orang lain pun benci dia. Ya, ingatlah dalam dunia ni dan akhirat Allah Ta'ala beri ganjaran supaya kita buat. Kama tadinu tudan. Bagaimana membuat, begitulah Allah Ta'ala balas. Buat aku mana, Allah Ta'ala balas lagu tu. Kalau kita berciruk orang, nak berciruk kita. Begitu. Tak kena muslim. Kaedah jelas dah. Kama tadin, sebagaimana kamu buat, tudanu, kamu dibalas. Jelas. Tak kena muslim. Sebab tu kalau orang buat karut kita, biar. Satu hari orang buat karut kita tu akan kena orang lain buat karut pula. Biar, lepas ni. Lepas ni. Itu kita yakin dengan Tuhan. Tu dunia. Akhirat teruk lagi. Akhirat teruk lagi. Sebab itulah kita kata kalau ada sikit banyak dunia, lepas-lepas je lah. Mana kalau kita duduk lekat hati dengan siapa, maaf-maaf je lah. Rasa reda dalam hati. Maaf-maaf je lah. Jika sakut dengan diri kita ni, tapi kalau jika sakut dengan agama, tak boleh nak lepas. Sakut dengan diri kita, apa yang mau kata kita, yang mau dekah kita, yang mau ku kita, biar je. Tapi kalau sakut dengan bab agama, ni tak boleh nak lepas. Ni wajib. Wajib kena bereceh, wajib kena goyah. Betul? Sebab tu sejahat-jahat manusia orang yang benci ikut manusia lain, dan manusia lain pun benci ke dia. Atau mau yak dah minggu lepas. Orang mana hak Tuhan kasih dia, manusia pun akan kasih. Orang mana hak Allah Ta'ala kasih dia, manusia pun akan kasih. Sebab Allah Ta'ala apabila dia kasih kot seorang hamba, dia tulis isi dia, kata ini adalah kekasih dia. Lepas tu dia ayat kot malaikat pula, suruh malaikat kasih kepada orang tu. Tak ada sekat tu, dia tulis pula di atas muka bumi ini sebagai kekasih bagi orang lain. Tapi nak cari orang semua kasih tak ada. Semua orang kasih kita tak ada. Dia kena ada orang benci bahasa dia. Tapi kita faham kata hak suan mak tu melalui mana? Melalui kasih ke melalui benci? Kita tengok situ sudah. Ada seorang dua benci bahasa dia. Bahasa dia tak belak pun. Nabi kita sebaik-baik Nabi kita, sebenar-benar Nabi kita, berapa orang benci dia? Ramai. Berapa orang buat nyanyi dia? Ramai. Tapi kalau nak ukur dengan orang kasih dia, ramai kasih lagi, ramai orang turut lagi. Apa? Tak ada apa. Walaupun di Mekah mula-mula tu ramai orang benci, ramai orang lawan, tapi akhir hujung jatuhnya ramai orang kasih. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Tuhan dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, boleh tengok manusia masuk dalam agama Islam afwaja, berpuak-puak masuk ramai masuk Islam. Tu hujung jatuh Nabi kita. Di Mekah orang benci ramai, orang tak selesai waktu murid, hak tengok hak ni buat karut macam-macam ada. Tetapi akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, hujung jatuh bagi orang Islam. Tu kalau kita nak orang semua kasih kita tak ada hadis. Kafa bil mar'i an tu'adda ma'aibu, cukuplah bagi manusia bahawasa dibilai keaiban dia. Ada keaiban tapi boleh bilai tak banyak. Orang benci ada, kata tak ada. Tapi kalau nak ukur dengan orang kasih, ramai orang kasih. Padahal itu dah. Kali itu kalau lah orang pakak benci dia, semua benci dia, tu siap.
Itu siap tu tu dah. Sebab tu Nabi kata syarrun nasi may yubghidun nasa wa yubghidunahum. Yang keempat warabi'ah, maknanya usah sekali. Kali itu tengok molek. Kerosakan sifat deki ni. Kerosakan ni tak pergi ke lain, klik ke tuai. Dia klik ke tuai weh. Habis tak kena bosan dia mau deki kita, dia klik ke tuai. Bukan mari kita je klik ke tuai belakang, dia mau buat gapo, dia mau boleh hak tulah. Sebab tu kerosakan dia pak. Mula-mula sekali akan sesat weh tu. Akan sakit. Puasa sakit, puasa susah. Yang kedua, rendah martabat dia di sisi manusia. Manusia tak kira dengan orang ni sebab dia orang yang deki. Yang ketiga, manusia akan benci kepada dia. Itu tiga. Yang keempat ni besar lagi dah. Warabi'ah iskhatullah ta'ala fi mu'aradatihi. Allah Ta'ala marah. Kemarahan Allah. Orang dia Tuhan marah, habislah. Orang mana dia Tuhan marah, habislah. Dia manusia marah, tak apa lagi. Jangan buat Tuhan marah. Sebab tu kemarahan Tuhan hari ni banyak yang turun di atas umat kita. Memang kita dah tak khabar lagi. Dia tak khabar situlah. Pas sekarang ya tak mari pas sekarang. Dulu nyakit, lepas nyakit perang, lepas perang marah, pas marah barang mahal. Jadi duk main gitulah. Allah Ta'ala duk hantar supaya nak beri manusia khabar. Bahkan manusia tak khabar, kau teruk pada tu lagi. Kau tambah lebih pada tu lagi. Sewaktu kena khabar dah, aku duk buat sikit banyak kena tinggal. Aku duk buat ni tak kena ni dengan Tuhan, kena tinggal. Tapi kau tambah dah. Kau tambah benda pelik-pelik. Dulu tak ada, lah ni ada. Tu dah. Duk cari kemarahan Tuhan. Duk cari kemarahan Tuhan. Sampai tu dia kata iskhatullah ta'ala fi mu'aradatihi. Allah Ta'ala marah. Sebab apa? Dia lawan dengan Tuhan. Dia lawan dengan Tuhan. Betul mana dia lawan dengan Tuhan? Moga dia tak reda dengan nikmat Tuhan beri kat orang. Tuhan beri kat dia ni, dia tak reda Tuhan beri kat dia ni. Mana lawan dengan Tuhan? Lawan dengan qada dan qadar Tuhan. Allah Ta'ala menentu siap dia ni boleh nikmat ni. Nikmat kekayaan, dia ni boleh nikmat ilmu, dia ni boleh nikmat anak yang soleh, dia ni. Dia tak reda tu. Dia tak setuju. Hati dia nak marah pula dah. Kali itu dia duk lawan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan tu Allah Taala benci, Allah Taala marah dia. La ilaha illallah. Pada Tuhan marah nak hidup mana? Manusia marah. Manusia duduk satu negeri ya. Manusia seorang marah kita. Bumi luas bumi Tuhan. Tapi dia Tuhan marah. Ada bumi lain nak hidup? Ada dah. Jangan lawi Tuhan marah ni. Dia Tuhan marah kita tak malu ke duk tak bumi dia. Derakong dia. Dia marah kita tapi kita duk wadau gitu. Boleh ke lagu tu? Tak boleh. Jangan duk heret kemarahan Tuhan mari. Sama sekali tak boleh. Sebab tu pasal lawan lah. Tengok dah. Tuhan kita kata fi mu'aradatihi, pada lawannya akan Allah. So lawan lah dengan agama Tuhan. Sebut kata agama kita tak kena lawan dah. Buat kata ni hak agama. So kata reno tak sah reno. Tak ada reno. Dia hak agama betul dah gitu dah. Malah kalau benda khilaf.
penuh khilaf hak tu tak apa, nak pakai hak tu tak apa, hak ni tak apa, jangan balah ya. Tapi benar jelas dah. Benar terus-terus dah. Tak boleh. Kita nak lawan lagi. Kita nak lawan dengan siapa? Nak lawan dengan siapa? Sebab tu tak usah kacau lawan lah. Dengan agama kita tak salah lawan. Sebab tak benar kita. Ibarat orang timur dengan orang Bodie. Orang timur dengan Bodie nak kacau belaga, ya tak benar orang timur. Pecah mata. Orang tu berduri, orang ni tak ada duri. Kita kacau nak lawan dengan Allah, nak lawan dengan agama. Tak usah kacau lawan lah. Tak benar kita. Tak benar kita. Walaupun nampak benar hari ni, nampak benar, tengok aku boleh buat ni, aku boleh buat. Hendak dia boleh sekat aku. Aku boleh buat. Nampak benar, tapi hakikat semua bukan benar lagu tu. Hakikat semua halah. Kalah. Sudah. Itulah sebuah sebi benda yang agama telah jelas kita tunggu. Jelas dah lagu ni tak kena takwil dah. Terus-terus dah lagu ni tak kena takwil dah. Kita tunggu lalu dah. Ada kena lawan dengan siapa-siapa. Sebab kita lawan dengan agama supaya lawan diri kita sendiri dah. Sudah. Kita yang kena seksa. Sebab tu jaga molek deh. Allah Ta'ala akan marah dengan sebab dia lawan. Wajtina'il auzari fi mukhalafatihi. Allah, dan dia duk cari-cari dosa. Duk cari-cari dosa. Fi mukhalafatihi, pada berselisih, bersalah dengan suruh Allah. Allah Ta'ala suruh lagu ni, dia buat lagu ni. Allah Ta'ala larang lagu ni, dia buat hak larang. Apa duk cari itu? Auzar. Apa makna auzar? Dosa. Dosa. Orang berdeki pun lagu tu lah. Ada kacau berdeki boleh ke apa? Dosa. Tak ada hal lain dah. Iz laisa yara qada Allahi adla. Sebab apa boleh berdosa? Sebab dia tengok koda-koda Tuhan itu tidak adil. Dia tengok koda-koda Tuhan tak adil. Makna kata apa? Allah Ta'ala wi kok dia ni. Tak wi dia. Maka dia serabut. Dia sedih. Usaha kok nak wi dia ni tak boleh. Makna dia fikir kata Tuhan tak adil. Wi kok dia tak wi dia. Subhanallah. Kalau jadi Tuhan tak adil. Semua Tuhan buat ada hikmah. Tuhan ikut dia ni, tak ikut dia ni, ada hikmah. Kita tak sedap berasa tipu dengan Tuhan lah. Pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala adil sekali. Sebab daripada nama Allah Al-Hakim, yang bijaksana. Dia letak situ pun kena, letak sini pun kena. Letak situ kaya harta, letak sini kaya ilmu. Letak situ sesak harta, tapi kaya budi pekerti. Tuhan letak kena lah kata. Tak usah nak lawan pun lah. No, semua tu kena dah. Sebab tu orang yang berdeki ni, dia ada fikir kata Tuhan tak adil. Hari ni Tuhan ikut dia tu, tak ikut aku. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kala lahi kemak dia tahu. Orang ni kalau apa nikmat yang banyak dia akan lawan Allah Taala. Kalau tu pakat takwi kepada dia. Takwi kepada orang ni, tapi orang ni kalau wi kepada dia, dia syukur Tuhan wi kat dia ni. Dah. Itu setengah daripadanya Allah Taala jaga kita sendiri. Allah Taala jaga kita. Daripada sifat-sifat tu. Walizalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab itu Nabi telah bersabda, innal hasada, sesungguhnya deki itu, sifat deki itu dah. Tapi cuba tengok Nabi sebut inna, sesungguhnya. Apa makna sesungguhnya? Orang bahasa orang di nahwu dia panggil takkid. Takkid makna nak menguatkan satu pekerjaan. Nak ayat kata sungguh tak bohong dah. Tak bohong dah ni dah. Nabi biasa bohong dah.
Kalau Nabi royak tak beri inna pun kita percaya dah, tapi dia beri inna pula dah. Atau sungguh pun gitu dah. Takkid. Innal hasada, sesungguhnya sifat deki, ya'kulul hasanati, maka oleh ia al hasanati akan segala kebajikan, akan segala pahala-pahala kebajikan. Ni kita royak semua ada ni lah. Orang-orang wa amma, tapi dalam hati dia ada sifat deki, maka seolah-olahnya dia amalan dia itu akan jadi apa? Oleh kerana sifat deki itu makan wairah. Orang ngaji lah ni, orang fok maju panggil wairah. Oleh terusak ni ada banyak sebi maklumat yang kita buh. Tiba-tiba nak buka tak boleh kena makan di wairah. Wairah apa ya wairah ni? Maka wairah nak makan pahala deki. Deki. Lepas tu kita jaga-jagalah dah, jangan ada lah hati lagu tu. Kama sebagaimana Nabi banding. Kama ni sebagaimana Nabi banding. Banding deki makan pahala saat ni. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana makan oleh api al-hataba, akan kayu api. Kayu api yang kering tu rak. Oleh kita pergi ucuh pi, Allah bagi learning, ingat weh. Ingat. Saudara kita di Cerong dah, mau bakar tinggal api. Tiga buah mu. Jadi kita kena ingat menalan ni lah. Lebih lagi bateri, cat bateri, ingat ah. Cat bateri ni bahaya dia. Dia panah. Apabila dia panah, udara pun panah. Kalau kita cat, kita pergi terusak tengok. Panah. Lama-lama dia duk tak lembek ke takanya, lama-lama dia nyala. Jadi perakai. Itu nak jadi. Sebab tu power bank kena ingat lah power bank. Dia tengok oleh berita tadi erti tu. Cah power bank dia. Power bank ni beg samrong tu lah dia. Dah kita habis beg terusak kat cocok. Tu boleh bawa. Tak ada kena cocok api yang berita buh siap penuh dah. Tu cocok. Tu buat beg. Power bank. Power bank kena ingat. Tengok berita tadi. Tino sore duk cah power bank. Duk tengok terusak je. Tung bakar. Nyala orang. Power bank. Ini musim panas. Begitu juga kita nak putih rokok berbahaya. Banyak dia ada jadi pampa kayu duk bakar putih rokok. Rosak tahu. Dulu tak apalah, ada air mung boleh mampu. Dan ni tak ada, dia kering. Pupuk pun kering selalu dah. Lepas tu ingat dah, kita minta jauh. Ni belah-belah dah, belah-belah. Lepas tu nyocoh-nyocoh dah, ni tak pasal nak nyocoh-nyocoh. Kita tak ada guna dah. Cabut-cabut. So duduk chair situ dah. Sebab kalau dia derenggai sikit dia nak bakar. Itu faifalak woncong dan sebagainya. Sebab tu kita jagalah dah. Allah Ta'ala suruh kita jaga. Nabi suruh kita jaga. Kita pubat 1000, ubat kita jaga 50 kau. Itu. Padahal jaga tu 50 kau ya. Tapi buat kita tak jaga, nak buat 1000. Banding kata. Kalau kita jaga, tak apa minit ya. Tapi akhirnya, habis semua. Tapi itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Wala bluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat. Terus dah tu. Akan uji dah. Uji no saudara kita. Di Cerong. Siapa nak boleh buat. Allah bantu Allah lah weh. Bagi tengok daun habis dah tak. Habis. 3 buah mu. Habis boleh tak. Bagi-bagi tak tahulah, mak nak tanya. Lepas tu naknya sini. Nabi banding kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api makan kayu api hok kering tu dak. Coba lu banding dengan Nabi
katanya apabila api makan kayu habis. Begitu juga deki makan pala habis juga. Tak lebih sikit empuk. Lepas tu kita beringat dulu lagi daripada penyakit ni. Penyakit ni nak buat bagi kita letih free. Letih buat amalan tak letih kena pula. Ni mengaduk lagu ni. Amalan kita ni duk lenguh lagi. Sejam 40 minit kan, 40 minit, 50 minit. Bukan tak letih. Jangan free lah. Pada kita berdeki free saja letih kita saat ni. Sebab tu kita jaga-jaga dah. Waqala Abdullah bin Mu'taz seorang alim dia kata al-hasidu muhtazun ala man la dhanbalah. Orang yang berdeki saat itu dia marah di atas orang tak ada dosa. Orang tu tak ada salah apa ali, tapi Tuhan beri nikmat dia. Saya tu tak ada buat salah apa dia, tapi Tuhan bagi nikmat kepada saya dia. Rata-rata dia marah. Apa salah saya dia? Tak ada salah apa. Pasal patut ke marah? Tak patut marah. Bakhilun bima la yamlikuhu. Dia bakhil benda hak dia tak milik. Dah nikmat Allah beri ke saya dia tu hak dia. Boleh muduk kacau tak sewi sangat ada hak dia. Mungkin hak dia. Hak siapa? Hak Allah. Allah Ta'ala nak beri kepada dia, ikut dia. Yu'ti apa? Yu'ti man yasha' katanya. Beri kelebihannya kepada orang dia kena. Tuhan kena dia beri. Pelak gaponya. Bakhilun bima la yamlikuhu. Talibun ma la yajiduhu. Duk kacau minta benda hak dia tak boleh. Dia tak akan boleh. Kenapa? Benda ni Tuhan tentu dah ikut orang ni. Tak akan boleh ke dia. Kacau minta pun tak boleh. Rezeki Allah Ta'ala tulis siap dah. Rezeki ni boleh ikut dia tu, rezeki ni boleh tu. Kacau lah mana pun dia tak tukar dah. Dia tak tukar dah. Sebab tu kita tak sampai cek bab rezeki, tak sadut serabut bab rezeki. Tapi bukan makna kita tak kena buat dia. Orang ilmu faham tak salah pula. Dak kena buat, kena cari. Kena cari. Tapi hati kena kemah. Hati kena kemah kata kena. Kemah kata buku rezeki ini Allah Ta'ala bagi. Cerak. Inna hadza la rizquna ma lahu bin nafa'. Kata ini rezeki kami tak habis-habis. Tak habis dah lagi rezeki Tuhan. Tak habis dah. Meja tu ada siapa hari ni habis dak? Tak habis. Sebab tu tak sadar serabut lah. Tuhan ke dia tu tak wik kita biar. Moga kita buat ada rezeki kita. Pelak gaponya. Gitu dah. Allahu akbar kabira. Dia kata faqad qila, maka sesungguhnya dikata hasidun nikmah, orang yang deki di atas satu nikmat la yurdihi illa zawaluha, dia tak akan redha malaikat hilang nikmat tu. Dia kena hilang, kena habis nikmat baru dia puas hati dia. Selama mana saya ada nikmat dia tak puas hati, kena habis nikmat barulah puas hati. Saya hak kaya jadi susah, padai dengan muka dia lah kata. Tengok orang berdeki dah. Lepas tu kita kena jagalah jangan jadi gitu. Dia kata satu pepatah lagi kata asadun tuqaribu khairum min hasudin turaqibuhu. Singa mu dekat dengan dia lebih baik daripada mu dekat dengan orang yang sifat berdeki. Allah. Tengoklah pepatah seorang alim dia kata asadun tuqaribuhu, kalau ada singa masuk dekat dengan dia khairun lebih baik min hasudin daripada orang berdeki turaqibuhu muduk rapat dengan dia. Makna baik rapat pada singa lagi daripada orang berdeki. Jahat kita lalu. Allahu akbar kabira. Akhir sekali dia sebut waqad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya di riwayat ni lafaz ruwiya ni orang ngaji ilmu hadis. Ruwiya makna ilmu
yang tak sahih, ilmu dhaif, hadis dhaif. Ruwiya. Wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathun, 3 perkara. La yaslamu ahadun minhunna, tak akan selamat seorang daripadanya. Kalau ada 3 ni tak selamat begitu. Walaupun nampak selamat dunia, akhirat tak selamat. 3 perkara ni. Ada hadis, tapi hadis dengan wazir ruya. Ruya makna hadis ada dhaif. Tapi hadis dhaif ni orang ngaji ilmu mustalah boleh guna dalam fadail amal. Guna dalam bab kelebihan. Ni kelebihan. Ni bab kelebihan. Salasun, 3 perkara la yaslamu ahadun minhunna, tak akan selamat seorang daripadanya. Yang pertama at-tiyarah. At-tiyarah ni orang yang dulu apabila nak tubik pergi mana-mana, dia menenang nasib. Dia tengok nasib dia. Nasib aku hari ni molek ke tak molek? Molek tubik, tak molek tak tubik. Modu mengembomo tengok. Itulah katanya menengok itulah. Boya nak tubik, dia ambil burung tak seekor. Tu panggil tiarah, daripada tayr, burung. Ambil burung tak depan. Waktu dia hambak. Kalau burung tu balik kanan, mana hari ni molek boleh tubik lagi. Kalau burung tu balik kiri, hari ni tak molek, tak boleh tubik. Duk masuk duk rumah semula. Tu at-tiarah. Orang panggil kata duk seka-seka bab nasib. Hari ni nasib baik, esok nasib tak baik. Duk main gitu, tak boleh dah. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni Nabi suka al-fa'lus salih, doa yang baik. Kita nak tubik pergi mana-mana, kita berdoa dengan Tuhan, maya hajat dengan Tuhan, nak buat gapo, insya-Allah baik. Tu Nabi suka lagu tu. Saudara kita pun apabila nampak kita nak buat kebajikan, nak buat satu benda, dia kena berdoa benda baik kita, jangan berdoa tak baik. Mau repak nak jaya ke dak mu ni? Siap. Alih kacak itu. Nak kacak insya-Allah lah berdoa. Insya-Allah aku berdoa berjaya mu, insya-Allah mu tubik gini, kerja mu semua Tuhan beri kemudahan. Ya kena gitu. Nak jaya ke dak mu nampak tak jaya nampak lagu ni. Tu Nabi tak suka lagu tu. Apa dah? Sebab tu ini at-tiyarah. Nyanyi tak boleh kita dah. Tak boleh main lagu ni. Orang mukmin apabila nak buat satu gereja, Allah Taala hajar semaya. Semaya ke apa ni? Ini kita tak ada ruang semaya. Semaya istikharah dengan semaya hajat. Ada hadis dua tu. Istikharah kalau benda dua perkara tak cerak. Kita nak pilih tak boleh. A ke B. Nak pilih kat mana? Nak pilih A, saya ikut B. Nak pilih B, saya ikut A, tak main tu. Nak putus tu Nabi suruh semaya 2 rakaat, lepas tu doa dengan doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Panjang doa dia. Minta itu tunjuklah hati kita mana baik. Tu kalau sama-sama duk sama berat itu. Mak berat sebelah dah. Duk belah lek A, lek B tak kuasa nak buat dah. Semaya hajat pula. Nabi suruh semaya hajat pula. Maya 2 rakaat, lepas tu akik tangan doa. Kayak tanya tu. Oh ya, aku nak hajat tu. Tunaikanlah hajat aku. Ada doa dia, ada doa. Tak ingat doa, kita minta. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallah azim walhamdulillahil alamin nas'aluka mujibati rahmatik wa azam. Doa semua hajat. Ambil hajat kita. Apa kita sebut hajat kita? Waktu apabila kita pilih dah, belum nak pilih istikharah. Tak nampak mula-mula maya pula. Bukan jepuk lah, jepuk bukan cara dia. Bahawa jepuk, waktu jepuk ni. Okey. Itu saya tunjuk puasa tenih hati sebelah. Puasa berat sebelah. Tapi kalau kita berat belah dulu tak lewat istikharah, duk berat belah ni dah dulu tak kena buat istikharah. Awak istikharah ni sama-sama berat 50-50. Itu kita buat istikharah. Ora. Tuhan tunjuk kita insya-Allah. Lepas tu dan berat sebelah kita sembahyang hajat minta Tuhan berjaya. Ada pok jahiliah juga apa saat ni?
Hamba burung kiri kanan cerah. Ada zaman dulu tu baik lagi ular lakah tembok pergi belah lagi ria, tak ada gira ni kena kelik. Yang lakah tu. So lembak ni dia. Tak ada lagu tu Islam dah. Mula-mula at-tiyarah. Yang kedua wasu'idzan, seko jahat. Seko jahat tak boleh kau. Yang keempat wal hasad, deki. 3 perkara ni Nabi kata kalau siapa ada orang ni tak selamat. Walaupun nampak selamat dunia, akhirat tak selamat. At-tiyarah saat ni duk ayat saat ni dia. Wasu'udzan, iaitu suka jahat ke orang. Wal hasad dan juga deki. 3 perkara ni jaga molek dah. Kemudian kita masuk dalam sifat lain pula, insya-Allah pada minggu depan. Sifat yang kedua, penyakit yang kedua bagi hati kita yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, iaitu ar-riya. Sifat riya. Riya iaitu tunjuk, menunjuk dalam buat kebajikan, buat amalan, buat kebajikan, tunjuk ke orang. Tunjuk apa? Nak orang puji, nak orang sebut dia. Itu dia, itu riya. Insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya babu ma yahrumu bil haidi wan nifasi wal janabati. Bab ada menyebut perkara yang haram dengan haid. Mana orang mari haid, gapo tik dilarang buat? Kalau buat dosa. Begitu juga orang mari nifas, orang ada janabah. Janabah ni orang wajib mandi wajib. Seperti setubuh ataupun keluar mandi itu dah pakai janabah. 3 perkara ni nak kira. Orang mari gapo atik haram di atas dia buat. Orang mari nifas, apa atik di atas dia yang haram. Begitu juga orang mari janabah. Orang ada kena mandi wajib saat itu. Baik, dia mula dengan orang mari haid. Wa yahrumu bil haidi samaniyatu asya. Dan haram dengan haid itu, dengan sebab haid, buatu sababiyah. Haram dengan sebab haid itu samaniyatu asya, 8 perkara. Perkara ni haram. Al-awwalu, yang pertama, as-salah, semaya. Orang mai haram semaya. Karena dia dah lahir takbir Allahu Akbar, dosa deh. Farduha, fardunya mai fardu. Wa nafluha, sunat supaya juga. Mai fardu mai sunat supaya berlaku haram dua. Wa kadza, dan demikian itu sajdatut tilawah, sujud tilawah pun tak boleh. Tilawah ni dia baca Quran, baca Quran siapa tempat sujud. Kalau le Quran kita ni dia buat rupa khutung tu. Tempat sujud dia. Misalnya dia kata wasjud wa qtarib, dia baca. Ataupun malam Jumaat kita dak baca. Ayat surah Sejadah. Sejadah saat ni disunat, mazhab kita sunat, mazhab dia wajib. Sebab tu orang hak dengar ayat sujud ataupun baca ayat sujud, mazhab kita sunat sujud. Mazhab, satu mazhab dia kata wajib. Tak silap mazhab Abu Hanifah, wajib sujud. Makna kalau kita dengar tak sujud, dosa. Pak kita ni mazhab Imam Syafi'i, turut mazhab Imam Syafi'i. Maka mana lebih baik? Lebih baik buatlah, kerana nak tubik daripada khilaf ulama. Tiap-tiap benda ada khilaf, baik kita buat hak lebih suka. Nampak? Kita buat hak lebih meliputi. Buat dengan tak buat, baik kita buat. Sujud dengan tak sujud, baik kita sujud. Nampak? Itu khurujan minal khilaf. Kalau itu sujud tilawah saat ni, bagi orang dengar sunat mazhab kita sujud juga. Kita tak ada baca tapi kita dengar. Siapa ajak sujud? Sunat bagi kita sujud. Orang baca juga ada. Waktu kita buat halqah ramah, sore baca orang lain dengar.
Siapa tempat ayat sujud sunat sujud semua. Lepas tu sujud tilawah ni, sujud jadah ni dah, jadah buat kita panggil lah dia. Dia supaya semaya dah. Kena suci daripada hadas kecil, hadas besar, kena suci daripada najis. Mana kena ambil maya. Lepas tu orang mari suci tak? Dah, tak ada sujud. Begitu juga kalau kita tak ada asmaya, harus sujud, kena ada asmaya dulu. Ambil asmaya, nak menghadap kiblat, menutup aurat, menghadap kiblat, takbir sepuluh asmaya, Allahu Akbar. Niat nak sujud tilawah, sujud sekali, Allahu Akbar wa salam. Apa? Kali itu masuk dalam sujud tilawah, supaya masuk dalam maya. Sudah semaya. Sebab tu orang mari haram buat. Tak boleh. Dengar sujud tilawah tu. Kita duk malam kita sujud malam tu dalam semaya dah tak ada apa dalam semaya tu. Hak luar semaya tu. Tu kita kena buat supaya semaya dah. Bila kita fiqh dia sebut orang masuk dalam sujud tilawah supaya masuk dalam semaya. Supaya semaya dah. Tak? Gitu. Wasyukri dan sujud syukur. Syukur juga. Hukum syukur dengan sujud tilawah. Apa sujud syukur? Sujud syukur makna sujud apabila kedatangan nikmat yang kita duk tunggu-tunggu. Masalah kita buat misal. Nawi mudah nampak. Kita duk tunggu air hujan ni lama tak mari air hujan. Tiba-tiba turun lebat. Mujurlah kita lama duk tunggu ni. Maka kita sujud syukur. Mi'ai semaya Allahu Akbar saja ke sujud syukur, sujud. Akak ku salam. Itu nikmat kita duk tunggu-tunggu. Orang tak boleh hendak. Lama tak boleh hendak. Pubak. Ikhtiar. Lekah hendak. Mujurlah dia dekat nak. Sujud syukur. Yalah gitu deh. Lagu tu. Habis bab semaya istisqa ni kan. Lagi tak pekoh dia yak ni. Kalau orang satu kaum duk usaha nak semaya sunat istisqa, nak semaya hujan. Tak ada nak semaya hujan turun. Ni masalah. Pakak siap dah. Pakai cu siap tu pergi tengah padang. Tak ada nak semaya hujan turun. Maka kena tukar daripada istisqa pergi kepada sujud syukur. Syukur terima kasih ke Tuhan yang telah beri nikmat. Duit kita hilang, baik kita hilang lama duk cari khabar-khabar orang mari tak Allah aku duk cari lama. Ni baru jumpa syukur. Sujud syukur tu dah. Kita tengok anak bola duk sujud. Masuk dok ala ni. Nak bola duk sujud tu kan. Bodi bola deng masuk bung sujud. Masuk dok. Kita tengok nikmat tu macam mana dah. Lepas tu pula tubuh dia menutup aurat kedok nak masuk tu ada semaya kedok. Tu dia kena kira habis syarat masuk semaya dah. Itu sujud syukur dah. Sujud syukur, sujud tilawah haram juga bagi orang mari sebab apa? Sebab disyaratkan suci. Disyaratkan suci daripada hadas kecil nak ada mayat. Syarat suci daripada hadas besar mana tak ada junub, tak ada haid, tak ada nifas. Tidak? Tu yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua. Ia ada lapis semua. Kita sambung insya-Allah yang kedua pada minggu yang akan datang. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Zidna Allahumma ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi karamika ya akramal akramin. Allahumma asqinal ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma asqinal ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma asqinal ghaith wa la taj'alna minal qanitin.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa liman lahu haqqun 'alaina lil mu'minina mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Allahumma salli